Dunia Islam perlu membina kekuatan secara menyeluruh bermula daripada institusi keluarga, pengukuhan ekonomi, pembinaan akhlak hinggalah kepada pertahanan negara. Tegas Perdana Menteri, kekuatan umat Islam hanya dapat dibina melalui semangat kebersamaan, disiplin dan nilai murni yang menjadi asas ketahanan. Saya mewakili Malaysia. Tapi saya bagi pandangan yang tegas. Saya mewakili semangat pendekar silat madani. Mewakili semua guru-guru silat yang ada dan menyatakan dunia Islam mesti kuat. Kuat dari rumah tangga kita. Kuat dari negara kita, kuat ekonomi, kuat semangat, kuat roh Islam, kuat akhlak, dan kuat pertahanan negara masing-masing. Datuk Seri Anwar berucap pada Himpunan Pendekar Madani yang diadakan sempena sambutan Hari Malaysia di Seberang Perai. Beliau turut mengumumkan peruntukan RM2 juta untuk tujuan menggerakkan kegiatan pendekar madani bagi semua badan pertubuhan silat di negara ini.